Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ke dalam YouTube channel Hafiz Zaki. So, hari ni kita nak react satu video Insta famous. Bukan Insta famous, bukan. Dia seorang TikTokers. Ya, dia seorang TikTokers. Saya rasa dia agak viral sikit pada ketika ini. Okey, seorang sales advisor Pro 2. Agak-agaknya ni siapa guys? So kalau nak tengok, stay tune dalam kita punya YouTube channel. Kita nak react video-video dia. Dan saya rasa you guys kenal. Kalau yang belum kenal, okey lah, jom kita kenal dia sama-sama. Alright? Okay, so you guys juga boleh drop dekat you guys juga boleh drop dekat komen. You guys rasa siapa yang saya nak react video-video dia. Okay, dia ni memang kelakar ke, okay, sesuai untuk kita nak berbicara tentang dia ke, okay. Dan saya rasa ramai Insta famous ataupun TikTokers, public figure yang kelakar-kelakar dekat dalam media sosial sekarang ni. You guys boleh komen boleh, nanti saya bagi dia punya ID dekat saya punya ruangan komen dekat YouTube channel. Nanti saya akan cuba cari dia dan kita akan buat review sama-sama. Alright, so sebelum tu guys, sebelum kita nak react kita punya video TikTokers kita pada hari ini, boleh tak sama-sama bantu saya subscribe, like, share dan onkan button loceng supaya anda tak terlepas video-video yang menarik lagi selepas ini. Okay, semoga anda akan terhibur. So let's go guys. Okay, so inilah dia. Nama dia beri adalah Amirul Bakhtia. Okay, beliau seorang sales advisor produk paling top. Ni dia bagi tahu paling top. So ni dia dah bagi tahu nombor telefon. Kalau you guys nak beli produk apa-apa jenis model produk, boleh hubungilah beliau untuk dapatkan quotation dan sebagainya. Dan saya rasa beliau seorang yang sangat bagus, sangat baik. Okay, sebab apa? Sebab dia seorang yang kelakar guys. Okay, so kita nak react video-video dia. Okay, so tanpa memakan masa, let's go, kita pergi ke Amirul Bakhtia. Dia punya banyak konten dia buat. Okay, banyak yang FYP. Saya rasa kita akan select yang top lah. Okay, yang saya rasa macam dia terlalu kelakar, kita akan react video dia, kita tengok. Alright, so you guys boleh check it out. Dia punya ID dekat TikTok, iaitu Amirul Bakhtia. Okay, so let's go, kita pergi ke video yang pertama. Okay, so ini adalah video yang pertama. Kita nak react video beliau. Yang ini jumlah tontonan dia dalam 2.6 juta tak silap saya. Okay, jom kita tengok. Alright, POV, bila you datang surprise I kat tempat kerja. Okay. Oh, kantoi. Kantoi. Mantul. Memang mantul lah. Ingatkan perempuan, jantan rupanya. Tolak kepala kawan tu. Kantoi dah kantoi, lepas tu pujuk lah apa lagi dia menarik perhatian. Bagus. Seterusnya, ayat ini saya rasa jumlah tontonan dia dalam 2.3 juta orang yang tengok. Okay, so let's go. Tengok apa dia buat ni. Macam tak relax je. New Pro 2 muka dia pun tak relax Betul-betul kelakar lah kau bang. Tapi dia ni dikenali macam kepada Abang Misai 2.3 juta. Okay, kalau korang nak meniaga kereta, nak buat lebih daripada yang lain, kena buat macam ni lah.
kan. Ini trend zaman sekarang untuk kita nak buat marketing. Okay. Boleh cuba. Okay, so yang ini video seterusnya. Jumlah tontonan lebih kurang dalam 2.2 juta. Dekat TikTok. Jom kita tengok. Banyak video dia, banyak berjoget-joget. Dia bagi react. Tengok ni. Bila customer jadi ambil Activa 2 tone putih. Mantap. Sale banyak kan. Seronok berjoget. Okay. Alright, so kita nak next video dia. Tengok yang tak joget pula macam mana. Okay, so ni video seterusnya. Video ni anggaran tontonan lebih kurang dalam 1.4 juta dekat TikTok. So yang ini video dia tak joget lah. Alright, so video ni dia tak joget. So nak tengok cara dia buat konten. Padu ke tak padu? Okay. So tengok ni. Bila cuba buat konten menjual. Let's go. Gaji 1,800. Boleh pakai trust? Tak boleh. Kenapa kau jalan? Kenapa kau jalan? Kenapa kau jalan? Tak payah jalan. Ni video tak payah jalan. Oh, okey. Dia tak payah jalan. Gaji 1,800. Boleh pakai trust? Tak payah jalan Tak payah jalan. Kau tak payahlah tanya. Dia tadi dah cakap dah tadi. Stay kat situ cakap je. Okey. Dah. Tak payah. Ya Allah. Tak cakap pula dia. Cakap je lah. Ini lama-lama kameraman panas pula dia kan. Kau ni faham bahasa ke tak? Kau faham bahasa ke tak? Marah. Mana marah ada kameraman ni. Kira 1, 2, 3 dah. Cakap je lah. Cakap lah. Gaji 1,800. Dah lagi sekali lah. Keren guys. Kejap. Aduh. Stop. Oi, keren siut put. Aduh. Betul-betul kelakar ni bang. Kita semua balik. Sorry guys, sorry. Gaji 1,800. Bolehkah memiliki sebuah Tak habis 1,800 kau trust? Tak boleh. Jadi, berapakah gaji yang sesuai untuk memiliki sebuah trust? Gaji hanyalah 2,900. Tak mampu memiliki. Tak payah jalan kan. Oh, sorry. Apa yang kau kurang faham sangat? Tapi misai dia mahal guys. Misai dia padu. Filter misai dia tu kan. Memang peranan betul lah. Ini umpama macam personal brand dia kan. Aduh, terbaik bang, terbaik. Gaji 1,800. Bolehkah memiliki sebuah trust? Dah mengundur pula. Kau ni faham bahasa ke tak? Mengundur pula dia. Aduh. Mengundur dia bang. Tadi dia ke depan. Ini mengundur pula. Tak, aku malas lah nak buat dengan kau. Benda simple je. Sorry lah. Pun susah nak cakap. Kita buat Nak sekali buat lah. memang tak lah. Memang aku dah tak nemu lah. Tolong lah. Tak. Gaji 1,800. Gaji 1,800. Aduh. Terbaik lah bang. Padu. Dia memang luar daripada akal fikiran, lain daripada yang lain. Memang terbaik. Next video. Aduh. Okay, so ni video terakhir. Saya cuba react video dia. Iaitu Amirul Baqtiah. Okay. So next, apa ni? Tak malu ke joget-joget cari sale Encik Amirul? Kan? Sebab ramai orang beranggapan joget-joget ni tak bagus kan. Kalau lelaki
selagi mana dia tutup aurat, insya-Allah okey kan. Okey. Jom kita tengok video dia ni. Let's go. Kita pun nak tahu juga kan. Apa tujuan dia sebenarnya kan. So dia nak bagi tahu lah ni. Dia buat untuk family dia guys. Okay. So untuk kepada Encik Amirul, sales advisor paling top untuk dekat dalam Pro 2. Saya doakan tuan berjaya dalam industri yang tuan lakukan sekarang. Jangan putus asa apa yang tuan buat sekarang. Selagi mana kita berusaha, insya-Allah rezeki tu tidak akan ke mana-mana. Okay. Kita akan berjaya dalam industri ni, insya-Allah. Okay. Jangan putus asa tuan. Buat apa yang tuan buat sekarang ni. Okay. Selagi mana kita buat untuk keluarga kita, insya-Allah rezeki itu datang melimpah ruah. So semoga berjaya tuan. Okay. Buat yang terbaik. Terima kasih kerana menghiburkan hati saya ini. Sampai krem perut saya. Memang terbaik. Itu dia. Kita dah react satu video. Beberapa video, bukan satu video, beberapa video, iaitu Tuan Amirul Bakhtiar, Sales Advisor Pro 2. Memang menghiburkan. So you guys rasa macam mana, okey tak? Mungkin juga boleh recommend ataupun boleh bagi siapa-siapa yang kelakar, public figure ke, tiktokers, insta famous, tak kisahlah siapa-siapa. Anda boleh cuba komen dekat dalam saya punya ruangan komen dekat dalam dalam pada video ni. Okey, dalam video ni ada ruangan komen, boleh komen. Boleh bagi tahu siapa nama-nama yang famous sekarang, tak kisahlah luar negara, dalam negara. Saya perlukan idea daripada anda juga. Okey, kalau saya buat sendiri pun, short sendiri pun ada juga kan. Okey, alright. So terima kasih sebab tonton saya punya video kali ini. Semoga kita akan jumpa video reaction yang seterusnya. So jangan lupa subscribe, like dan share, dan onkan loceng supaya tak terlepaslah video-video seterusnya. Okay, so jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum.